Nak tahu rahsia buat kek pandan gula Melaka yang memang sedap gila? Jom saya tunjuk cara mudah. Bahan simple je. Tepung, telur, santan, daun pandan segar dan gula Melaka. Dah ada kat rumah je. Mula-mula blend daun pandan dengan sikit air. Peras sampai dapat jus hijau pekat. Ini rahsia warna dan bau harum. Pukul telur dengan gula sampai kembang dan gebu macam ni. Ini penting untuk kek jadi lembut nanti. Masukkan tepung sikit-sikit, gaul perlahan. Lepas tu masukkan jus pandan dan santan. Jangan overmix tau, nanti kek jadi keras. Tuang adunan dalam loyang yang dah disapu mentega. Ketuk-ketuk sikit supaya tiada bubble udara. Senang je kan? Bakar dalam oven 170 darjah selama 40 minit. Jangan buka oven selalu tau, nanti kek jadi kemik tengah. Masa kek bakar, kita buat sos gula Melaka. Cairkan gula Melaka dengan air sampai pekat. Bau dia memang sedap. Bila dah masak, test dengan lidi. Kalau lidi keluar bersih, dah siap. Biar sejuk dulu sebelum potong ye. Siram dengan sos gula Melaka panas-panas. Memang best makan dengan teh tarik. Confirm family minta lagi. Cubalah.